Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah, Allah izinkan kita berada di rumah Allah. Saya doakan kehadiran kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan penyebab kepada semua yang ada di surau pada tengah hari ini dimasukkan ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Baru ni kita berhenti kat mana? 64. Ai ya. Okey juga cermin atas ni. Yang ni kita tengok sunnah-sunnah Nabi dalam bentuk bacaan. Jadi baru ni saya dah sebut beberapa perkara dan kadang-kadang ada yang masuk dalam apa yang disebutkan dalam fiqh Syafi'i dan ada yang tidak termasuk. Jadi sebelum kita masuk kepada sunnah Nabi dalam bentuk perbuatan, kita tengok sedikit lagi. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kata aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru fihi minad du'a. Nabi kata seorang hamba sangat hampir kepada Tuhannya bila waktu dia sedang sujud, wa huwa sajidun fa'akthiru fihi minad du'a, maka perbanyakkanlah doa waktu kita sedang sujud. Jadi waktu kita sedang sujud, maka kita ambillah peluang untuk memperbanyakkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ketika sujud ni dia agak umum, dia tidak ditetapkan secara khusus. Walaupun ditetapkan secara khusus, ada yang setengah tu macam lepas tasyahud akhir, yang tu lebih afdal lah kita baca apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam keadaan tertentu ada juga yang diharuskan untuk kita baca yang bukan daripada yang Nabi ajar. Cuma sahaja kalau dia dalam bahasa Melayu kita tak boleh sebut lah. Nah, kita tak erti. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Tapi apa pun tuan-tuan mencontohi petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lebih baik tuan-tuan. Dan ada pula doa-doa lain bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut. Silakanlah menyelidik kitab satu-satu. Tuan-tuan bagus juga cari kitab ni tuan-tuan. Hisnul Muslim. Dalam telefon pun ada. Tuan-tuan boleh download dalam Play Store. Tulis saja Hisnul Muslim, ada. Dia buku ni dia buku doa lah. Daripada Quran, hadis Nabi yang sahih. Jadi kita amal tu memang kita selamat ah, tak payah nak. Kau baca doa apa ni? Nah, tak pernah dengar. Ni ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna dia ayat Quran, hadis Nabi. Quran, hadis Nabi. Nah, hadis Nabi pun hadis Nabi yang betul-betul sahih. Hisnul Muslim. Hisnul ni makna dia pelindung, penjaga, pengawal. Pengawal siapa? Muslim. Pengawal kepada orang Islam. Jadi kita ni orang Islam, maka kita patutnya carilah buku ni. Nah. Okey tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Setiap sunnah dalam solat yang berupa ucapan dilakukan setiap rakaat kecuali pada doa iftitah dan doa setelah tasyahud. Itu sekali-sekali je lah. Doa iftitah sekali. Betul tak? Doa doa setelah tasyahud pun sekali lah.
Jadi kalau yang lain-lain tu dia berulang. Setiap kali rakaat mana dia akan diulang. Contohnya baca Al-Fatihah, baca surah, betul tak? Untuk rakaat pertama, rakaat kedua kan. Lepas tu kita baca tasbih dalam rukuk, dalam sujud, betul tak? Yang tu diulang pada setiap rakaat. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Kecuali yang sekali je kita baca doa iftitah sekali. Doa selepas tasyahud. Yang kita baca pada minggu lepas ni kan. Sebelum ni kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu salah satu lah. Dia banyak lagi. Okey tuan-tuan, dia sebutkan pada kita sini nak memberi motivasi kepada kita dalam supaya terus bersemangat mengamalkan sunnah Nabi. Dia kata apabila sunnah-sunnah yang berupa ucapan dalam solat 5 waktu dikumpulkan, kalau kita nak kumpul lah, kalau kita nak kira lah, tapi sebenarnya kalau tak kira pun tak apa, serah pada Allah, serah pada malaikat untuk kira. Jadi tuan-tuan, dia kata maka akan didapatkan sebanyak 136 sunnah dalam 17 rakaat. 17 rakaat tu 4, 4, 3, 2, 1. Salah. Apa nama? Satu mana ada? Nombor 2, 4, 4, 3, 4. 2, 4, 4, 3, 4. Saya sebut tadi mai ikut mana? Mai sebut je lah. Tu yang jangan luruh benda sikit. Yang semua ustaz sebut, ya belaga lah. Jadi tuan-tuan kadang-kadang ustaz mai sebut juga lah. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Dan di antaranya ada 8 sunnah yang pelaksanaannya berkali-kali dalam setiap rakaat. Ada 8 sunnah. Mungkin kita boleh tengok lepas ni lah. Saya pun tak tanda sini apa dia sunnah Nabi. Al-Fatihah tu kot. Jadi tuan-tuan, kita baca Al-Fatihah tu sunnah tu. Jadi tuan-tuan, apabila dikumpulkan dalam solat nafilah pula, iaitu solat sunnah ataupun solat sunat. Nafilah tu makna dia solat sunat. Ada diistilahkan dengan perkataan tatawu', sunat juga. Nafilah, sunat juga. Yang berjumlah 25 rakaat. 25 rakaat ni dia kira ke mana ni? Jadi witir ni kalau ada. Sebab ganjil ni kan 25 kan. Jadi tuan-tuan ni mungkin solat duha 8 rakaat ke? 2 pun tak ada apa. InsyaAllah nah. Istiqamah paling tidak 2. Jadi tuan-tuan ni 8 rakaat, tahajud 8 jadi 16 lah. Rawatib dah 12 rakaat. Lebih tau. Rawatib kau duha 2. Jadi tuan-tuan rawatib 12 rakaat lah. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Sini dia sebut 25 rakaat, mai ikut mana tahu ni. Sebagaimana keterangan yang disebutkan pada perbahasan tentang solat sunnah yang dilakukan dalam sehari semalam, maka akan didapatkan sunnah yang dapat diterapkan berjumlah 176 kali, bukan 176 sunnah. Dan yang demikian bertambah banyak manakala seorang muslim, bila mana seorang muslim menambahnya dengan melakukan solat malam, solat duha. Malam duha tak masuk ni. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Jadi tuan-tuan yang ni kalau kita kumpul-kumpul kat tuan-tuan ni sampai sini muka surat 65 ni, saya rasa lebih dah 1000 kot. Sunnah Nabi ni dia kata lebih daripada 1000. Daripada sunnah kita bangun tidur hari tu kan, mula-mula sekali lepas tu sunnah bersiwak, sunnah masuk bilik air kan, sunnah berwuduk rasa lebih dah sampai ni baru tengah baru jadi tuan-tuan tapi benda-benda macam ni kalau tuan-tuan rajin, kira lah. Tak rajin pun tak apa. Janji yang kita buat tu sunnah Nabi dah. Sunnah. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Dan yang demikian bila kita melakukan solat. Sedangkan sunnah-sunnah yang berupa ucapan yang hanya berulang satu kali, iaitu disebut sekali lagi doa iftitah, doa setelah tasyahud akhir. Itu sekali je lah. Maka jika dua sunnah tersebut dikumpulkan dalam solat wajib, jumlah dia ialah 10 sebab wajib 5 waktu kan.
5 kali 2 10. Sedangkan jika diterapkan dalam solat-solat sunnah yang dilakukan sehari semalam, maka akan berjumlah 24 sunnah. Nah, jadi 24 sunnah. Dan ia bertambah 24 sunnah ni 12 rakaat tadi ya. Nah, 12 kali 2 jadi ini. Dan bertambah semakin banyak manakala bila mana seorang muslim mengerjakan solat sunnah yang lain seperti solat malam, solat duha ataupun solat tahiyatul masjid. Nah, dengan begitu semakin bertambahnya penerapan sunnah yang berulang sekali dalam solat wajib ataupun solat sunnah, secara otomatis makin bertambah pula pahala. Yang ni yang kita nak. Nah, dan kesungguhan untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan kalau pahala ni kita tak berkira sangat. Betul tak? Kalau gaji kira. Nah, kena kan ni silap buat nanya. Nah, kau nak kerja hari ni saja ke apa? Betul tak? Jadi tuan-tuan sebab tu kadang-kadang bila kita tidak kira tentang pahala ni, sebab tu sunnah-sunnah Nabi ataupun amalan-amalan ni kita tak jadi gairah sangat. Cuba kira sekali-sekala tuan-tuan. Nah, tak adalah kita sungguh sangat, tapi kena kira lah tuan-tuan. Dapat pahala banyak mana dah hari ni. Betul tak? Tak kira. Kita tak kira, tak berapa nampak sangat dah. Jadi tuan-tuan ni kalau gaji, jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah. Kadang-kadang saya tuan-tuan ni ada budak Grab datang hantar barang Lalamuh ke Shopee ke apa nak. Sekarang banyak kan. Panda ke apa nama. Kita nak tanya sikit, minta maaf je, saya ada order lain. Tak ada nak sembang. Nah, kita minta maaf je, saya ada order yang lain. Nah, jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah. Baru ni saya balik kampung, naik flight, lepas tu pergi airport, naik Grab . Masa balik tu sembang lah, sebab kebetulan yang driver Grab tu orang Kelantan. Saya kata tak balik ke demo. Nah, dia kata tak balik lah, kereta tak berapa sedap, dia kata. Lepas tu nak ada jam apa nama, bawa Grab je lah dia kata. Nah, saya tanya-tanya, dia kata apa nama, dia kata berapa lama bawa ni sehari-sehari, keluar pukul berapa kan. Dia kata lepas hantar anak keluar lah. Jadi dia kata kadang-kadang tengok target lah, dia kata. Kalau target saya tercapai, saya balik awal. Berapa target sehari? 500. Uyuh. Driver Grab 500 sehari Ingat kau biasa-biasa. Tapi dia kata 500 bukan masuk poket kita belaka. Itu kasar lah. Separuh kok. Separuh kan? Separuh okey lah. Kena 500 terkejut kok kita tadi dah. Dapat separuh okey. Redha balik. Tak diingat nak pergi bawa Grab juga. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah. Okey, habis itu tuan-tuan Jadi tuan-tuan kita kena kira lah pahala-pahala yang patut kita dapat seharian ni berapa banyak kita usahakanlah tuan-tuan Sebab tu tuan-tuan yang paling hebat untuk kita dapatkan pahala ialah melalui amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun benda yang telah diwajibkan oleh Allah, dalam tu terdapat sunnah-sunnah. Ada sunnah yang diwajibkan, ada sunnah yang dianjurkan pada kita ataupun sunat. Jadi tuan-tuan apapun tuan-tuan kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa, Allahumma arina Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Ya Allah, kurniakanlah rezeki pada kami untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ucapan, pada perbuatan, niat dan semualah apa yang ada pada diri kita, termasuk amal-amal soleh yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dasarkan pada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok tuan-tuan yang seterusnya, sunnah dalam solat dalam bentuk perbuatan. Yang ni tuan-tuan hadis ni dia kumpulkan, dia ambil secara umum, dia tak kira mazhab tuan-tuan Kadang-kadang ada dalam mazhab kita Syafi'i, kadang-kadang tak ada dalam mazhab Syafi'i, ada dalam mazhab Hanafi. Kadang-kadang tak ada dalam mazhab Syafi'i Hanafi, tapi ada dalam mazhab Hambali. Kadang-kadang empat-empat ada. Itu sekira jumhur lah. Jadi kita tengoklah secara umum tuan-tuan. Sebab apa yang disebutkan dalam ni semua didasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam perbuatan Nabi. Kita tak buat,
Mungkin dalam mazhab lain yang buat. Sebab tu bila kita sebut, kita tengokkan semua ni, kita berhadapan dengan orang yang bermazhab lain, kita tak ada rasa ni golongan sekian-sekian. Kita tak kata, sebab itu juga adalah dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, boleh tuan-tuan cuma kadang-kadang kalau kita tengok tak ada pula dalam hadis Nabi yang sahih. Itu memang karut betul tak? Jadi kita umum tuan-tuan. Sebab saya pengalaman saya tuan-tuan bila saya belajar di bidang Quran dan sunnah Nabi masa di universiti, benda-benda macam ni didedahkan pada kita, dia menyenangkan hidup kita. Kita tak berhadapan dengan orang kita selalu bersangka buruk. Nah, baru ni saya pernah tuan-tuan dijemput, bukan baru ni, lama dah. Jadi tuan-tuan ada orang kampung saya lah, tapi saya tak berapa kenal dia, tapi orang kampung. Sebab dia pindah daripada kecil lagi pergi duduk tempat lain. Dia asal Kapur situ. Jadi tuan-tuan dia kerja sini, kebetulan dia ada rapat dengan kawan saya yang sekampung juga. Jadi kenal-kenal, dia kata, "Ustaz minta tolong sekali datang Pak." Saya pun ejah-ejah adalah satu masa tu kebetulan kosong. Saya telefon dengan dia pun, boleh kita ejah-ejah. Pergi tempat dia, dan dia target untuk nak betulkan jemaah di surau dia tu lah. Bila saya masuk, dia suruh jadi imam. Mula-mula sampai pun saya rasa macam pelik. Apa benda yang dia baca dekat corong speaker tu kan? Saya tak faham. Kalau kata zikir tu kita faham lah. Nah, yang ni bunyi dia lain. Orang Jawa. dia baca apa tak tahu nah. Jadi tuan-tuan, bila saya masuk dia suruh saya jadi imam. Saya jadi imam. Lepas masa habis salam tu saya pun balik tengok jemaah sebelah kanan saya ni Bangladesh. Belah kiri saya orang Indonesia. Jadi tuan-tuan, bila saya ceramah tu, dia orang yang geng-geng Indonesia ni sama dengan kita lah mazhab Syafi'i nak. Dia nak suruh kita ni tegur jemaah daripada Bangladesh yang bermazhab Hanafi. Tak boleh. Kadang-kadang puak-puak ni bila dia kuat sangat, dia tegur pula kita. Betul tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan ni, apa yang dibuat oleh puak-puak dia ni serupa je tuan-tuan. Contohnya dia kata, mintalah bagi tahu dekat orang yang bermazhab Hanafi ni, tiap kali semayang fardu ni, duduklah dulu sama-sama kita zikir. Dia memang cara dia, kalau solat fardu yang ada solat sunat ba'diyah, maka dia utamakan solat sunat dulu. Lebih lagi solat sunat tu muakkadah dalam mazhab kita. Dalam mazhab dia Hanafi, dia beza antara fardu dengan wajib. Solat tu yang 5 waktu tu fardu, itu taraf lebih tinggi lah. Kalau solat sunat yang dalam mazhab kita panggil sunat muakkadah tu, dia wajib. Sebab tu dia lepas semaya fardu tu terus dia semaya sunat, sebab bagi dia wajib. Dan bagi dia, kalau kita dah solat berjamaah ni fardu kifayah kita dah, dia wajib. Solat berjamaah ni wajib. Jadi tuan-tuan sebab tu kita kena faham jugalah keadaan-keadaan tertentu. Jadi tuan-tuan bila kita tengok hadis-hadis ni tuan-tuan dia mendedahkan kepada kita, bila kita berhadapan dengan amalan-amalan orang tertentu ni, dia mudah-mudahan termasuk dalam apa yang ditunjukkan oleh Nabi, makna dia kita berlapan dada lah. Yang pertama tuan-tuan sunnah berupa perbuatan dalam hadis Nabi SAW. Mana yang sempat tuan-tuan mana yang sempat. Pertama ialah mengangkat kedua tangan bersamaan dengan ucapan takbir. Makna dia waktu kita takbiratul ihram tu, Allah bersama tu lebih afdal lah. Tapi ada juga perbahasan yang boleh kita sebut Allahu Akbar baru kita angkat tangan pun boleh. Kadang-kadang kita angkat tangan dulu, Allahu Akbar pun boleh. Tapi yang lebih afdal bila bersamaan. Allahu Akbar. Mengangkat kedua tangan ketika rokok, sama juga. Jadi dia ada 4 tempat yang perlu kita angkat tangan ni. 4 tempat, bukan 4 kali. Kena faham tu. 4 tempat. Pertama sekali ialah takbiratul ihram, kita kena angkat tangan. Dan dikira sebagai wajib angkat tangan. Jadi tuan-tuan, yang kedua, setiap kali rokok. Mana tiap kali kita rokok, ya. Dia termasuk sunnah, sorry, saya tersilap sebut.
sunnah Nabi. Apa nama, angkat tangan waktu takbiratul ihram. Dia yang rukunnya takbir tu. Itu rukun. Terima kasih. Jazakallah khair. Jadi tuan-tuan. Terima kasih. Sebab tu kena perbetulkanlah kalau tersalah. Okey, yang mula-mula tadi takbiratul ihram kita kena dianjurkan angkat tangan. Nah, yang kedua ialah disunnahkan juga ketika setiap kali kita rukuk. Makna dia kita habis walam yakul lahu kufuwan ahad, nak rukuk angkat dulu. Allahu akbar baru rukuk. Yang ketiga setiap kali i'tidal. Sami Allahu liman hamida, bangkit daripada rukuk angkat tangan. Setiap kali. Jadi rukuk dengan i'tidal kena angkat tangan. Nah, jadi sunnah Nabi lah. Sunnah Nabi. Okey tuan-tuan, dan yang terakhir, yang keempat ialah bila kita bangkit daripada tahiyat awal. Bangkit daripada tahiyat awal untuk masuk rakaat yang ketiga. Maksudnya setiap rakaat yang ganjil mesti kita nak mulakan dia, kita kena angkat tangan. Rakaat pertama, rakaat ketiga. Boleh? Betul tak? Rakaat pertama dengan rakaat ketiga kita kena angkat tangan. Okey. Rakaat ketiga. Kemudian yang seterusnya saat mengangkat kedua tangan dan menurunkannya secara bersamaan. Mana dia kita angkat tangan tadi bersamalah. Sebab ada orang, saya pernah jumpa di masjid tempat saya bertugas jadi imam dulu. Dia AJK juga kalau kiranya, tapi dia AJK jenazah. Saya nak tegur tak berani sebab dia dia bahagian jenazah Jadi tuan-tuan, tapi kita bila sembang-sembang dia kata tangan dia sakit. Dia jadi tak akan jadi sama. Jadi itu tak apa. Dia akan dia jadi macam tu. Jadi base kita sekali kan. Nah, dia jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Dia ada orang yang jenis apa nama nak kata paralyzed juga, tapi pernah lah dia jatuh ke apa nama lah. Okey tuan-tuan okey, hendaklah juga jari jemari saling merapat antara satu dengan yang lain. Kita rapatkan. Jangan buat macam ni. Itu tak menepati sunnah. Kira tak rapat sangat pun tak apa, tapi rapatlah sikit-sikit lah. Okay, tuan-tuan ataupun kita buatnya Allah kan. Kalau yang macam ni pun tidak menepati tuan-tuan. Gini, sebab mesti tapak tangan kita mesti menghadap kiblat. Macam ni tuan-tuan. Sama ada setentang dengan telinga, yang tu yang dianjurkan, ada orang suruh pegang telinga, ataupun setentang dengan bahu. Okey. Jadi setentang dengan telinga ni bukan makna pegang telinga. Allahu Akbar. Dia pegang telinga. Nak suruh apa nama? Dia pegang. Yang ni pernah saya jumpa dekat Petronas masa berhenti, kan tak sempat tempat lain, singgah surau dia tu kan. Ada jemaah tu. Allahu Akbar. Dia pegang telinga Yang seterusnya ketika bersedekap meletakkan tangan kanan. Ini biasalah. Kanan atas tangan kiri. Dan menggenggamnya di atas pergelangan tangan kiri. Dia ada apa nama 4 tempat tuan-tuan untuk kita. Dia boleh letak macam ni. Tangan kanan atas, tapak tangan kanan atas belakang macam ni. Letak je. Lepas tu boleh letak sini. Tapak tangan ni dekat pergelangan. Ni apa nama kan ada tulang. Letak sini. Letak je. Boleh letak sini. Ini je. Jangan macam ni. Begini tak ada. Ini bukan sunnah Nabi, tapi ada orang buat. Itu ni letak je. Terutama sekali mungkin tuan-tuan solat bila rapat-rapat, gini.
Nah, dan satu lagi yang lebih afdal ialah ni kita genggam. Sebab tu tak dianjurkan pakai jam belah kiri sebab kita nak amal sunat. Tapi sebab dia biasa tangan kiri, dia pakai tangan kanan, dia jadi tak selesa ni. Kalau tangan kiri tak apa, dia tak terasa. Pakai kiri juga lah. Tapi ambil sunnah yang ni Jadi tuan-tuan. Okey, lagi apa nama memandang ke tempat sujud, merenggangkan kedua kaki dengan acuan jarak yang secukupnya, yakni sejajar dengan bahu. Tuan-tuan ni, antara kaki kanan waktu kita berdiri, kanan dengan kiri waktu kita berdiri, dia tak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam apa nama, saya tengok buku Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, dia kata bila tak ada hadis Nabi, dia bawakan hujah daripada pandangan imam mazhab. Tahu, imam mazhab dia letakkan pandangan. Kalau mazhab Hanafi 4 jari. 4 jari. Kaki kanan dengan kaki kiri. Ni kaki kanan, kaki kiri, belah ni kaki kanan. Sebab tu jemaah tabligh tengok tak? Dia tak luas. 4 jari. Nah, kalau Imam Syafi'i sejengkal. Tata jengkal macam ni sini ke? Macam ni. Jengkalnya mana? Sini ke sini? Gini. Oh, gini nampak macam luas sikit dah. Nah, kalau gini lebih kurang tak? Sikit lah. Jadi makna dia Syafi'i ni luas sikit. Luas sikit lah. Lepas tu pula mazhab Hanafi bukan, Maliki dengan Hambali, jarak dia ialah up to you. Ikut keselesaan. Kalau orang tu dia jenis gemuk, mungkin luas sikit. Nah, kalau dia kepit, Angry Bird dia lemah. Kita cerita yang lelaki lah. Nah, mungkin dia akan jadi luas. Betul tak? Jadi tengok keselesaan ni. Mazhab Hambali, Maliki dia, dan ada pandangan kata yang paling hampir kepada sunnah Nabi Hambali dengan Maliki. Nah, tapi Syafi'i pun kira okey lah. Yang paling payah Hanafi. Nah, bila berdiri seorang. Berdiri seorang. Ni cantik juga pandangan. Kalau macam yang dia jamaah. Berjamaah kita kena rapatkan soft. Anak kaki ke anak kaki. Jadi kita, sebab tu yang saya kata tadi, Maliki dengan Hambali tadi dia lebih hampir pada sunnah Nabi. Lebih kuat lah. Tapi Syafi'i pun kuat juga. Sebab Syafi'i pun agak luas. Dia tidak terlalu. Jadi bila kita kumpulkan pandangan Imam Mazhab ni, makna dia kalau kita nak beramal dalam solat ni, paling kecil kita nak rapatkan kaki, jangan tak boleh rapat langsung. Paling dekat pun kaki kanan kiri ialah 4 jari. Dan luas tak ada ni. Tengok keselesaan diri masing-masing. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Okey, membaca Al-Quran dengan tartil dan merenung. Kalau yang gambar ni dia sebut kat mana ni? Atas. H tu. Ketika berserikat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan tangan kanan menggenggam di atas tangan. Dia tak sebut lah. Jadi tuan-tuan, kalau ikut dalam hadis Nabi disebutkan dalam hadis tu daripada Bashir bin Nu'man ke apa? Nu'man bin Basir. Nah, tuan-tuan, dia kata ala sadri. Sebab tu mazhab Hambali dia akan letak tangan betul-betul atas dada. Tapi kalau mazhab Syafi'i bawah sikit. Mazhab Hanafi bawah lagi. Bawah pada pusat lah. Hanafi kalau tengok apa nama geng ni. Maliki ada orang kata tak payah pegang. Itu salah tuan-tuan. Saya belajar hadis dulu, pensyarah saya kata Maliki tetap juga meletakkan tangan kanan. Sebab waktu dia lurus macam tu, waktu tu dia berada dalam penjara dan tangan dia diseksa sehingga dia tak mampu nak angkat. Bukan setakat nak letak sini, nak angkat takbir pun tak larat.
Wallahu alam tuan-tuan. Saya setakat saya belajar itu sahaja. Dan tuan-tuan tak boleh nak amalkan bila Allahu Akbar lugu aja tu. Kenapa hang buat macam ni? Aku kalau ada orang buat dia kata saya mazhab Maliki. Tak ada tak ya. Memang saya ramai yang begitu. Daripada Timur Tengah dia memang tapi tuan-tuan kena berhati-hati. Yang Syiah pun ada yang buat aja tu. Tapi memang kita nampak ya. Tapi wallahualam. Tapi yang setakat yang kita pegang, yang Nabi buat mesti bersedekah. Apa nama? Tangan kanan atas bersedekah atas. Ikutlah. Sama ada kalau yang betul-betul nak ikut matan hadis tu ala sadri. Sadri buat tu. Tapi kadang-kadang yang sampai tahap macam ni, dah kau tekak tu. Yang ni dah lebih lah. Kalau setakat macam ni okey lah. Benar tak? Kalau ada yang katakan lepas tu yang ibu jari ni menunjuk ke arah kolbu tu je. Yang ni ada lebihan tambahan apa nama. Sebab dia kadang-kadang yang bila kita bincang itu, tapi kadang-kadang wallahualam lah, ada yang sampai tahap dia buat letak apa nama di jantung. Tapi aksesori macam ni kita tidak ditemui dalam hadis Nabi. Wallahualam lah, setakat yang ilmu saya lah. Saya setakat saya tahu ni. Kalau tuan-tuan betul-betul tanya dia daripada mana kita ambil. Kita macam tu lah. Kalau ataupun kita ambil macam tadi tak, kaki kanan kaki mazhab mana yang sebut. Kurang-kurang macam tu lah. Kita nak beramal ni, tak kata dah Quran ada tak? Tak ada. Hadis Nabi ada tak? Tak ada. Ada tak pandangan ulama yang lain? Tak ada juga. Tak ada, tak payah amal lah. Betul tak tuan-tuan? Tak, betul lah. Dan nak amal macam mana? Benda yang tidak di luar daripada petunjuk. Wallahualam, saya pun tak pernah jumpa lagi. Mungkin anda boleh tanya kepada yang ibu jari mana je? Kiri lah, kiri. Kiri yang bawah tak? Dia letak situ. Kolbu. Kalau setengah dulu dia suruh letak dekat dada, suruh rasa denyutan apa jantung jadi tuan-tuan sidang jemaah nur. Tapi yang macam ni tak ada ya. Yang ni betul lah dia ni. Dia macam ni. Dia bukan sebenarnya tak ada apa sebenarnya, tapi dia itulah dia mari orang tambah-tambah. Allah itu satu apa nama. Dia mari tambah wallahualam. Yang dari segi yang setakat ni huraian daripada syarah hadis tak disebutkan yang itulah. Okey tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Tapi saya setakat yang saya ada ilmu itulah. Mungkin dia ada kan, sebab tu Imam Malik kata lagi banyak kita belajar lagi kita tak tahu. Maksudnya apa? Bukan lagi banyak belajar lagi bodoh. Kita akan jumpa benda yang baru. Tak macam hantar jumpa. Saya tak pernah jumpa ni. Tapi hantar kena pastikanlah. Kita kadang-kadang kita dapat, kita tak tahu daripada mana kan. Kita kena pastikan daripada mana asal usul. Jemaah-jemaah saya di tu memang Yaman, Syria, Palestin. Boleh lah hantar ni sembang-sembang dia. Kita korek-korek sikit kan. Nak kita nak tahu tak. Jadi tuan-tuan saya tahu tak, saya dapat ilmu apa nama sutrah. Saya dapat ilmu sutrah ni waktu saya berada di Madinah. Dulu belajar, tapi kita belajar sini kita tak berapa nak ambil berat sangat. Tak amal lah mudah cerita dah. Kita pandai apa nama sutrah kan, tak ada apa dah. Tapi bila duduk sana kan, kita waktu kita masa saya mula-mula pergi dulu tahun 2005, dia tak ada beratur macam law ni. Law ni dia bagi dah. Makna dia siapa yang pergi adalah peluang. Kalau zaman dulu siapa yang kuat boleh masuk. Tak kuat goodbye. Dulu memang dia bubuk sungguh. Betul tak? Jadi tuan-tuan jadi waktu tu kita bubuk bolehlah duduk di apa nama raudah kan. Bubuk. Jadi kita semayang tiba-tiba duduk tengah semayang ni ada orang nak lalu. Kita buat relax. Biasa orang kata di Mekah ni Madinah ni orang litah depan orang semayang tu relax kita kata. Pahaman kita waktu tu jahil lah. Dan sungguh saya masa tu saya faham macam tu. Sebab duk tengok dalam TV orang duk lintah-lintah tau.
Kalau kita solat berjamaah betul lah. Dia tak boleh lintah depan imam saja. Depan jemaah boleh lintah. Waktu waktu tarawih tu kan. Imam je jaga sutrah seluruh tu. Mana dia orang lain boleh lintah. Nah. Tapi bila kita solat sendirian serupa. Kita tak boleh juga bagi. Saya bagi je lah sebab ingat kau boleh ha. Sebelah saya orang Mesir. Nah, bila sampai depan saya tu, dia pun tahan. Dia tahan. Orang tu tak boleh lalu. Nah, depan saya lah. Sebab saya duduk sebelah dia. Orang tu duduk depan saya. Lepas tu orang tu pun lari pergi tempat lain lah. Lalu ikut lain. Nah, lepas habis sembahyang saya pun tanya dia. Saya kata, kita bahasa Arab tak kerti mana juga. Tapi boleh lah. Lima dah taf'alu kadzalik. Nah, kita kata kenapa awak buat macam tu? Hadhihi sunnah. Orang Arab dia cakap dah. Serius dah. Kita kata, oh sunnah Nabi. Oh pernah lah kita belajar dulu. Oh tapi kita tak amal apa-apa kita sini. Nak amal apa? Tak berani. Saya tuan-tuan ni lepas saya balik saya belajar apa nama. Nah, baru semangat nak amal. Saya buat tuan-tuan. Nah, orang nak lintah depan nama. Kita buat. Dia kata, ish, dia kata. Nasib baik aku tak gelap. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Nah, dia ingat kau boleh main-main. Ni orang amal sunnah Nabi lah. Kita duduk tengah semangat lah tuan-tuan. Ya. Yang sebab tu saya kata kalau akak macam ni jangan pula. Saya pernah je. Saya semayang dekat Masjid Akram. Waktu tu saya tengah tahiyat. Saya tengok dia lurus. Saya kata selamat ah. Selamat ah. Mana dia tak akan lintah lah depan siapa-siapa pun. Sampai depan kita, dia nak potong. Kita tengah tahiyat. Kita pun tahan. Kita tengah tahiyat, duduk kan. Dia pun bersalam. Betul. Saya tunduk sebab saya nak saya kena belakang ni ada orang semayang. Patut dia sterik-sterik depan orang semayang tu. Depan kita dia nak potong. Kita pun bukan kita duduk macam ni, kita duduk tahiyat. Kita tunduk sebab nak tergelak juga sebenarnya. Kan kita macam ni kan. Sebab dia berdiri, kena akak ni. Ingat kau kita nak bersalah dengan dia. Sebab tu sekarang ni saya kena tukar. Nah. Oh, dia terkejut sikit lah. Macam ni pula. Tak boleh pakai juga lah. Nah, sebab zaman sekarang ni zaman jenis tumbuk-tumbuk ni pula lah. Aduh. Kena strategi apa nama. Macam mana pula je Tapi kita masa tu kita masbuk. Masbuk. Nak buat macam mana? Tapi ada yang amal sunnah Nabi. Kalau katakanlah kita masbuk, depan kita dia bangun dah. Kosong. Ada sebelah tu kita hanjak. Kalau boleh hanjak lah, tak ada orang sebelah kita tu, kita boleh hanjak. Kita cari sutrah juga. Hanjak sebelah sini, dia bangun pula. Nanya. Jadi kita serahlah kepada orang yang ada situ. Mudah-mudahan dia orang alim belaka, jangan lintah depan orang semayang. Benar tak? Tuan-tuan yang ada sini, kalau ada orang semayang, cubalah elok, jangan lintah depan orang semayang. Tunjukkan kita ni ada ilmu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni insya-Allah kita sambung pada pertemuan akan datang. Muka surat 68 lah pula tak? Okey tuan-tuan ni, siap kat tuan-tuan nak sambung kerja balik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Aqimus salah.